Okay guys, so video kali ni kita special sikit sebab kita ada seorang artis dari drama Dia Imam Kok. Buda yang tak suka Maira ke? Saya tak layak untuk cium Maira tu. Apa yang aku nampak? Kamu dia boleh jaga cucu aku tahu. So artis ni datang hantar kereta Golf MK7.5R dia untuk buat stage 2 upgrade dengan kita orang. And kalau korang nak tahu siapa artis ni, korang tengok video sampai habis. And by the way, aku nak belanja korang barang apa yang dia pasang. Okay guys, so kita cerita pasal barang dia sikit. So exhaust dia, owner pilih pakai barang daripada IPE. So korang pun tahulah IPE punya bunyi macam mana kan, memang belanja teruk punya. And kalau kau nak tengok, IPE sekarang dia dah baru guys. Dia dah datang dengan heatsink dekat dia punya catback belakang dia. Macam aku punya tak ada, macam dia punya ada. So beruntung lah dia. And macam biasa jugalah guys, dia akan datang mesti dengan 2 valve tu lah. Okay, untuk dompet pula kita orang pasangkan dia dompet daripada True Power Motorsport. Kalau kau nak tahu apa special dia, kalau boleh nampak dia 3.5 turun ke 3 inci. Barulah power kau keluar lawas. And korang boleh tengok guys, remote pun dia dah sediakan. And remote dia version baru jenis touch. Nampak tu? Style. So kalau kata kita upgrade stage 2, tak sah kalau ada intake tu. So kereta ni kita pakai intake daripada RSV Performance sekali dengan dia punya turbo inlet manifold. Alright, so kau kat sini kalau korang boleh tengok beza daripada intake yang standard dengan intake sama dengan turbo manifold yang dah performance. Boleh nampak beza dia. Yang standard kecil je, nampak ni. And satu lagi piping dia kecil, besar. So bila besar maksud dia apa guys? Bila besar maksud dia lagi banyak angin boleh masuk, flow lagi cantik, banyak angin lagi power kereta kau. Okay, so sekarang kita orang pun tengah dalam proses pemasangan. Korang tunggu apa? Korang layan video ni sampai habis, okay? So exhaust kita dah siap pasang macam kau boleh nampak. Sekarang technician tengah buat final fitting dekat exhaust tip dia sebab customer request nak tip tu terkeluar sikit. So dia nak belanja dia punya logo IPE tu. And lepas ni kita belanja korang pula cara ni kita pasang air intake kit. Tapi sebelum tu korang jangan lupa like, comment and tekan button subscribe. Kita tanya-tanya kan siapa artis yang aku masukkan tu. So aku tak nak buang masa lagi. So inilah dia, Farhan Nasri Faza dalam cerita Dia Imam Kok. Ni penjahat ni. Hai brother, aku dipanggil manager sini sebab kau semua dah kacau perkongsi aku dengan Maira. Kau keluar sekarang. Kalau tak kau bercerita. Thank you so much Brian. So experience kan dari dulu pakai Sirocco, tak berhajat dapat buat mapping dengan exhaust dekat VM. Tapi benda-benda ni buat maintenance, service, kan, wear and tear semua memang dengan VM dari dulu. And then sekarang ni dah bulan 7 bulan 8, nak masuk bulan 8, terus upgrade stage 2 dengan mapping VNG. Antara yang terawal. Kau tengok tak? Aku sayang diorang ni, kau tengok? Kau tengok? Aku orang terawal tau, aku ikut tau diorang, nampak? Okay, so kita dah tengok kereta Pak tadi. So, how do you feel? How do you feel? Yes. Pertama sekali memang puas hati lah sebab kita pentingkan kualiti kerja tu, kemas memang suka. Second thing is Pak suka sebab apa yang Pak minta, apa yang Pak expect tu luar jangkaan lah. Kira apa, imagine tu nampak nampak sebab selalu kita tengok kat TikTok, kita tengok dekat YouTube kan. Ya, kita tak pernah ada benda tu. So bila sampai barang tengok exhaust, tengok barang-barang dalam enjin tadi yang pembayang dah tunjuk tadi tu, memang superb, marvelous, tip top lah. Satu soal lagi nak tanya. Boleh tak Pan cerita kat orang? So macam mana Pak An jumpa VMG? Pak An, kenapa Pak An rasa nak buat dengan VMG semua ni? To be honest, Pak An sekarang umur 28. Pak An dengan VMG since umur Pak An 21, 22.
So dah 7 years lah Pak An dengan VMG ni, lama sangat Sebab Pak An dulu ada krisis dengan kereta lama, which is ada masalah banyak dengan kereta lama tu. Pak An tak pernah jumpa the right bengkel. Selalu kalau hantar ada je masalah itu, masalah ni, masalah ni. Dan pendekkan cerita, masa Pak An hantar Sirocco Pak An dulu 2.0 tu, hantar ke VMG, Yen tahu masalah kereta tu teruk sangat lah, Yen. Dengan enjin teruk, dengan masalah-masalah wear and tear yang lain. Kereta Pak An tu memang 100% daripada VMG. Pak An hantar kosong, hantar dekat VMG. Daripada Pak An kata condition dia, boleh katakan kritikal lah, Yen. Ke tak ada harapan rasanya? Tengok harapan macam dah tenat lah orang kata. Tak ada selera lah. Dia dah tenat sebenarnya. Tengok Sirocco tu dah tenat. So bila hantar ke VMG, serius Pak cakap, tak payah ambil masa lama, 1 bulan je, 1 bulan 2 bulan je dia ambil, sebulan lebih lah dia ambil kat Pak An. Cakap Pak An, kereta dah boleh siap, sebulan lebih 2 bulan dia ambil enjin, tukar enjin baru. Okey, lepas tu Pak An tukar coil pack R8 dekat Sirocco tu. Pak An masuk lagi HRR spring dekat Sirocco tu. So kereta tu jadi sedap gila-gila punya sedap lah, Pak An suka lah. So itu yang first VMG dapat tambat hati lah. Ya, kereta tak ada isu lepas tu kan, settle tak ada kan. isu, settle. Memang kereta sihat. Pak An dah boleh jalan pergi shooting, bawa shoot kereta tu. And Pak An pakai, after Pak An repair kereta tu, Pak An pakai kereta tu 4 tahun before Pak An jual nak ambil MK7. 4 tahun pakai kereta tu, no problem. Just jaga servis, okey, tak ada apa-apa isu. Okey Pan, so kereta Pak An pun rasa macam dah siap. Lepas ni kita nak pergi dyno ni, Pak An nak follow tak? Okey, Pak An rasa tak sempat nak follow. Tapi tak apa, Pak An akan trust VMG. And korang bagi tahu juga, VMG nanti akan hantar kereta Pak An dekat rumah, dekat Seremban. And kalau korang juga nak ambil kereta pick up delivery, diorang ambil, pergi servis, diorang hantar balik pun boleh, don't worry. So guys, macam biasa guys, kalau korang ingat nak upgrade, ingat VMG Performance. Nak pakai kereta laju, maintenance kena padu. Ciao.